Dia punya action dalam filem ni is really gempak gila. Dia fight dengan Hulk, dia fight dengan The Hand, dia fight dengan Scorpion. So benda tu really good. And then macam korang tahu, kalau korang pernah tengok Shang-Chi kan, Destined Crichton ni dia direct Shang-Chi and dia bawa elemen action tu ke dalam Spider-Man ni. Benda tu nampak really good and memang intense gila. Lagi-lagi part dia lawan dengan Hulk, and kita pun dah lama tak tengok Hulk yang versi ganas gila macam tu kan. So dalam ni korang akan tengok how Spider-Man gaduh dengan Hulk. Itu memang, bagi aku memang gempak gila. Dan tak lupa juga time dia lawan dengan The Hand. Dalam trailer pun dah tunjuk, ini bukan spoiler, cara Peter Parker ni menggunakan dia punya web semua tu, banyak gila cara dia gunakan web. Dia tak macam sebelum ni dia atas bantuan Tony Stark punya teknologi kan. So dalam sekarang ni, bila kita tengok Brand New Day ni, dia menggunakan kreativiti dia sendiri. So kalau korang main game ke apa kan, PS4, banyak dia ambil daripada game-game tu, portray dalam filem Brand New Day ni. So benda tu yang aku suka. Dia punya action memang best gila and korang akan amazed tengok dia punya action. Lagi-lagi time The Hand pun best juga. Dalam trailer pun ada tunjuk yang dia buat tornado web kan. Memang gempak gila.